Hai semua, hari ni kita nak buat dua menu special untuk berbuka guna produk Nona. Satu jenis koktel, satu lagi jenis air biasa, tapi dua-dua memang level padu. Dan yang paling penting, senang gila nak buat, jom kita start. So first kita nak buat honey dew cocktail. So mula-mula kita masukkan 400ml air dalam kuali. Lepas tu kita guna serbuk puding Nona berperisa tembikai susu. Cara dia senang je, ikut je instruction kat belakang kotak dia, dah boleh settle. So masukkan serbuk, kacau dia sampai larut. Lepas tu kita tuang dalam bekas, biar dia sejuk. Lepas dah keras, kita potong dia kecil-kecil, saiz ikut suka, nak buat bentuk apa pun tak kisah. Next step, kita nak blend. So ambil buah tembikai susu, potong dan masukkan dalam blender. Tambah sikit ais batu, lepas tu kita masukkan sikit air longan dalam tin, ataupun boleh guna sirap juga, itu optional je. So blend dia sampai halus. Sekarang part paling best, ambil satu bowl, masukkan puding tadi, jangan kedukut ya, letak banyak-banyak. So tambahkan tembikai susu yang dah potong kecil tadi. So masukkan jeli warna-warni. Masa kecil-kecil suka makan jeli ni, jeli sumi ni. So tambahkan buah longan dalam tin sekali dengan air dia. So biji selasih dan hirisan limau pagar, ini wajib bagi rasa fresh dan manis. Kalau tak ada, boleh masukkan limau nipis juga. So lepas tu tuang jus yang kita nak blend tadi tu. Lupa pula tambah nata de coco. So tambahkan nata de coco berperisa lychee, sedikit cordial tembikai susu nak bagi dia rasa ada bau. Lalu last sekali ais batu. Kacau bagi satu dunia sebati, dapur siap. Minum sejuk-sejuk, rasa dia manis, masam, wangi tembikai susu. Memang refresh terus badan terus lepas berpuasa. Yang ni one of my favorite, mesti kena try. Now kita buat yang kedua, tembikai rose bandung. Again, masukkan 400ml air dalam kuali. Now kita nak guna serbuk puding Nona rose bandung. So masak ikut instruction kat belakang ni, kacau dia sampai sebati. Tuang dalam bekas dan biar dia sejuk. Lepas dah siap, kita nak potong dua style. Satu cincang halus sebab masa minum kita nak rasa sekali tekstur dia dengan air. Satu lagi kita nak potong dia ikut saiz cube. Next part blend pula. Ambil tembikai merah, jangan guna tembikai kuning ya, nanti warna dia lari. Sebuang biji dia masuk dalam blender. So kita tambahkan 2 sudu susu pekat, 1 sudu sirap, 1 sudu gula batu, yang ni optional, kalau tak nak letak pun tak apa. So blend sampai halus. Now ambil jug, masukkan ais batu penuh dahulu dan masukkan puding rose bandung yang kita dah buat tadi. Tuangkan jus tembikai yang kita dah blend tadi, tambah biji selasih dan sikit susu cair bagi extra texture creamy. Last sekali, tambahkan lagi cube puding atas dia, dah pun siap. Kacau-kacau-kacau, minum sekali dengan puding tu, memang heaven. Dua-dua ni memang senang, simple, cepat dan confirm boleh jadi favourite waktu berbuka. Apalagi wajib try hari ni. Selamat mencuba.